Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Razali. Hari ini saya akan membatangkan satu isu mengenai pencemaran alam sekitar di Malaysia, iaitu saya fokuskan kepada pencemaran sungai. Untuk kali ini saya bawakan anda Sungai Gong di Rawan. Pencemaran ini amatlah teruk sehingga menyebabkan jutaan isi rumah di Selangor mengalami ketiadaan air. So jom kita terokai apa sebenarnya punca dan penyelesaian kepada pencemaran ini. Sungai Gong antara sungai di Selangor yang merupakan sumber utama air bersih kepada masyarakat di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pada bulan September 2020 berlaku satu insiden pencemaran yang berpunca daripada Sungai Gong Rawang. Pencemaran berbau telah memasuki Sungai Selangor sehingga menyebabkan kualiti air merosot. Keadaan ini memaksa loji rawatan air iaitu Loji Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan Loji Rantau Panjang menghentikan operasi buat sementara waktu. Akibatnya sejuta pengguna mengalami gangguan bekalan air. Kejadian ini menunjukkan bahawasanya pencemaran sungai bukan sahaja menjejaskan alam sekitar, malah memberi kesan kepada kehidupan masyarakat dan ekonomi negara. Antara punca utama pencemaran ialah pelepasan sisa industri ke Sungai Gong secara tidak bertanggungjawab. Selain itu, terdapat juga aktiviti pembuangan sisa haram yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi mengurangkan kos pengurusan sisa. Keadaan ini berlaku kerana kurangnya pematuhan undang-undang alam sekitar serta sikap tamak mengutamakan keuntungan daripada kelestarian alam. Kesan daripada pencemaran ini amat besar. 4 loji rawatan terpaksa dihentikan operasi sehingga menyebabkan gangguan bekalan air lebih kepada sejuta pengguna. Untuk melakukan harian seperti memasak, mencuci, mandi turut terganggu. Selain itu juga, banyak premis perniagaan dan sektor industri mengalami kerugian kerana bekalan air tidak mencukupi. Daripada sudut alam sekitar pula, pencemaran ini telah menjejaskan ekosistem sungai dan mengancam kehidupan akuatik. Seterusnya, kita lihat daripada penilaian kritikal daripada perspektif etika. Kejadian ini jelas menunjukkan kegagalan segelintir pihak dalam mengamalkan nilai moral yang baik. Mereka mengabaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dengan membuang sampah ke dalam sungai serta membuang sisa kilang ke dalam sungai. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya integriti dan amanah dalam menjalankan aktiviti perniagaan, sikap tamak hingga sanggup mengorbankan alam sekitar demi keuntungan juga bertentangan dengan nilai etika yang sepatutnya diamalkan. Sebagai anggota masyarakat, setiap individu dan organisasi perlu bertanggungjawab menjaga alam sekitar kerana sumber air merupakan hak semua rakyat. Nilai seperti integriti, amanah, tanggungjawab dan kepentingan terhadap alam sekitar perlu dijadikan amalan agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Seterusnya, daripada penilaian perspektif peradaban, pencemaran Sungai Selangor ini memberi kesan yang sangat besar kepada kesejahteraan masyarakat. Gangguan bekalan air ini menyebabkan kehidupan harian masyarakat menjadi sukar, malah memberi kesan kepada kesihatan awam masyarakat. Kerana air yang bersih sangat penting dalam menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Selain itu juga, aktiviti ekonomi, produktiviti negara turut terjejas kerana kilang, premis perniagaan dan institusi pendidikan tidak dapat beroperasi seperti biasa. Peristiwa ini membuktikan bahawa pembangunan ekonomi tidak boleh dicapai dengan menggadaikan alam sekitar. Sebuah negara yang bertamadun perlu memastikan pembangunan dilaksanakan secara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar serta menjaga kebajikan masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep etika dan peradaban yang menekankan keseimbangan antara kemajuan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Seterusnya, cadangan penyelesaian berdasarkan SDG. Bagi memastikan masalah ini, beberapa langkah boleh diambil.
berdasarkan Matlamat Pembangunan Lestari dan SDG. Yang pertama, kita lihat daripada segi SDG 6, iaitu air yang bersih dan sanitasi. Kerajaan perlu memperkukuhkan sistem pemantauan kualiti air dan memastikan sungai bebas daripada pencemaran sampah serta sisa-sisa daripada kilang. Yang keduanya, SDG 12, iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Semua industri perlu mengurus sisa dengan lebih sistematik menggunakan teknologi yang mesra alam sekitar bagi mengurangkan risiko pencemaran. Yang ketiga, SDG 16, iaitu keamanan, keadilan institusi yang kukuh. Penguasaan undang-undang perlu dipertingkatkan dan hukuman yang berat perlu dikenakan terhadap individu, masyarakat serta syarikat yang mencemarkan sungai supaya menjadi pengajaran kepada pihak yang lain. Selain itu juga, masyarakat memainkan peranan penting dalam melaporkan aktiviti pencemaran kepada pihak berkuasa, menyertai program pemulihan sungai dan mengamalkan budaya cintai alam sekitar dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pencemaran sungai Selangor yang berpunca daripada pencemaran Sungai Gong ini membuktikan bahawa kegagalan nilai etika dan tanggungjawab terhadap alam sekitar boleh memberi kesan yang besar kepada masyarakat, ekonomi dan negara. Oleh itu, semua pihak termasuk kerajaan, industri, masyarakat perlu bekerjasama dalam memelihara air negara. Dengan menghayati nilai etika serta melaksanakan Matlamat Pembangunan SDG, kita dapat memastikan kelestarian alam sekitar dengan kesejahteraan masyarakat dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.